Okay, Assalamualaikum. Hari ni saya nak buat soalan ni. So, soalan ni adalah tajuk dia adalah garis lurus. Tingkatan berapa tau saya tak ingat. Tapi tingkatan 1 macam tu kot. Ya kot? Tak tahu lah kenapa. Okay, garis lurus tingkatan 2 lah kot. Saya pun tak ingat tapi ya kot. Okay, jom kita buat soalan ni. So, dia suruh cari persamaan garis lurus QR. Tulis soalan apa? Baca soalan dulu. Raja sebelah menunjukkan sebuah segitiga PQR dilukis pada satu atas ke atas. So, dia suruh cari persamaan garis lurus QR. Okay, so macam mana kita nak tahu persamaan tu adalah kita kena guna yang basic punya adalah Y sama dengan MX plus C. So, QR kat mana? QR ni Q, ni R. So, dah ada dua titik kan? So, kita boleh cari kecerunan dia. Okay. Kecerunan dia. Kecerunan adalah formula dia Y2 tolak Y1 bahagi X2 tolak X1. So, korang boleh ambil mana-mana lah. Nak yang ni ke yang ni. So, saya buat yang ni X1, ni Y1. Ni X2, ni Y2. Okay, so jadi Y2, 1 tolak 3. X2, 6 tolak negatif 4. So, dapat Allahu Akbar. Sekejap. 6 tolak negatif 4. 10. 1 tolak 3. Negatif 10 negatif 2 bagi 10. So, awak dapat negatif 1/5. Betul ke? Sekejap, 1 tolak 3. Betul tak? Okay, so dapat negatif 1/5. Lepas tu kita nak cari pula C dia. So, kita guna mana-mana titik lah. Nak ambil titik Q ke titik R. Ikutlah mana-mana. So, saya ambil titik R. Saya ambil titik R. 6, 1. Jadi, Y sama dengan MX tambah C. So, M dia kita dah dapat tadi. Negatif 1/5. X dia yang ini. Yang ini. 6. Tambah C. Y dia 1. Macam tu. Lepas tu, selesaikanlah. Negatif 1/5 darab 6. Negatif 6/5 tambah C sama dengan 1. So, C sama dengan 1 tambah 6/5. C sama dengan 11/5. So, persamaan garis lurus dia ialah Y sama dengan M dia. Ni M dia. Ni M dia. Gantikan. Negatif 1/5X tambah C kan. C dia kita dah dapat tadi 11/5. Ya Allah, apa benda ni? 11/5. Dia dapat 3 markah. Macam tu. Lepas tu dia, soalan kedua dia suruh cari pintasan X. Okay, kena ingat kalau dia suruh cari pintasan X, Y mesti sama dengan 0. Kalau dia suruh cari pintasan Y, X dia mesti 0. Cari pintasan X, Y dia mesti 0. Y dia mesti sama dengan 0. So, macam mana nak selesaikan? Ambil saja yang ni. Persamaan yang ni. Saya buat bawah ni lah. Okay, ambil saja Y1 negatif. Y negatif 1/5X tambah 11/5. So, ambil saja. Jadi, jadikan Y ni sama dengan 0. Sama dengan negatif 1/5X tambah 11/5. Okay, so X ni bawa ke sana. 1/5X sama dengan 11/5. Jadi, selesaikan X sama dengan 11/5
bagi 1/5. So, X dia kita dapat 11/5 bagi 1/5. So, kita dapat X dia adalah 11. So, dapat dah 2 markah.